Azia datang ke AYD kali ni dengan masalah aircon. First kita akan check kandungan gas hampa. Bila kita check dengan mesin, nampak tak ni berapa yang kita dapat? Masa kita buat recovery, kita dapat 10 gram. Bila 10 gram, memang tak cukup. Dan berapakah gram yang kena ada? Untuk Azia ni minimum lah, maksimum ataupun minimum kita kena ada 300 gram baru dia boleh sejuk. Kalau bawah pada 300 gram, memang aircon tu jadi tak sejuk. Dan bila kita check, berpunca di bahagian cooling coil yang bermasalah. So kalau hampa tengok kat sini yang bulatan yang ada minyak dan macam ada hama-hama ni, di situlah berlakunya pressure leaking ataupun di situlah berlakunya kebocoran. Dalam masa yang sama, di bahagian valve kita tengok pun dah tak pun nak cantik. Dan apa yang kita buat, kita suggest pada customer untuk buat pertukaran cooling coil yang baru berserta sekali dengan valve. Dah lalang tu, sekali jalan kita cuci bagi bersih. Nampak tak ni? Mana kata tiada sebarang habuk-habuk yang kotor-kotor melekat di bahagian blower motor, di bahagian cover cooling coil. Semua tu kita bagi settle. Bila dah settle, pasang apa semua, macam biasa kita akan buat flushing sekali. So mana kata kalau kita buat prosedur yang macam ni, insya-Allah aircon hampa tu boleh bertahan lama. Aircon hampa tu boleh sejuk. Dalam masa yang sama, bahagian hadapan saya ni pula, kita ada aircon juga, masalah aircon, produk kancil. Masalah yang sama juga, cuma kali ni teruk sikit. Di bahagian kompresor dah berlaku leaking. Mana kata kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang dan balik pulau yang mengalami masalah aircon, nak cari tempat untuk servis kereta yang ready lagu ni, boleh cari kami di AYD Auto Service Pulau Pinang. Kalau video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai sumber rujukan hampa dan tolong tag kawan-kawan hampa yang agak ada masalah ni agar kita dapat selesaikan masalah mereka tu bersama-sama. InsyaAllah buat yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum.